Cara start trading for beginners. Okey, kali ni kita nak share sikit untuk korang yang basic, yang baru lagi dalam dunia trading ni, nak mula-mula berjinak-jinak dengan dunia trading ni, korang tak ada knowledge. So apa yang kami cuba bantu korang kat sini adalah kami cuba explain korang cara untuk korang start trading. Kalau korang masih newbie, boleh tengok dekat link kat bio ni. Kami akan bawa korang ke Telegram Prof Duit. Okey, dekat link 3 Prof Duit ni korang boleh tekan sahaja link yang kami sediakan untuk korang ikut 3 step pertama untuk korang nak start trading. Okay, first sekali korang kena daftar broker forex. Dengan trading ni, broker ni adalah middleman antara korang dengan market forex. So pemilihan broker ni sangat penting supaya korang tak pilih broker yang akan scam korang, yang korang dah profit, withdraw duit tak dapat. So kita nak broker yang bagus. So kami recommend untuk korang guna broker dekat sini. Step 1, daftar broker forex. Guna saja link ni. Okay, step kedua apa yang korang perlu buat adalah korang install app trading. Pergi saja dekat App Store ataupun korang pergi dekat link ni, korang klik saja step 2 ni. Kami dah sediakan link untuk korang pergi install app MetaTrader 5. So MetaTrader 5 ni adalah aplikasi paling popular untuk trade mata wang. Okay, so step ketiga, simple saja. Nak start trading, korang kena follow signal untuk mempercepatkan proses untuk korang profit lah. Kalau korang trade sendiri agak susah, jadi korang follow saja signal kat sini. Korang boleh join saja Telegram Prof Duit. Kalau ada signal kami share, kalau ada setup kami share supaya korang pun boleh sama-sama profit. Okay, so kalau korang still nak analisa sendiri, korang boleh pergi dekat MetaTrader 5 ni. Okay, so boleh pilih currency mana korang nak trade. Selalunya kalau korang nak senang profit, korang trade sahaja gold, sebab gold ni pergerakan price dia laju. Tapi korang kena agak pandai juga manage korang punya capital. So korang boleh start dengan RM100, RM200, tapi buka lot size. Tekan atas kanan ni, buka 0.01 sahaja. Jangan buka besar-besar. So bila korang dah entry tu, korang pastikan korang punya risiko lagi rendah daripada korang punya take profit. Contoh kalau case kali ni, kita boleh lukis saja trend line dekat sini. So kita dah ada 3 touch point untuk gold. Lepas tu dekat atas ni ada satu lagi trend line. So kita tahu bila price tu dia jatuh sampai level line ni, dia boleh mantul semula ke atas. So kat sini area kita untuk buy. Sini adalah buy area. So kalau price tu jatuh luar daripada zone ni, kat sini korang boleh set korang stop, korang punya stop loss. Okay, dan take profit korang letak pada target untuk korang yang korang rasa price tu boleh cecah. Tapi kalau boleh letak sebelum zone take profit korang tu supaya lebih confirm. Okay, so dengan setup macam ni, korang punya risiko hanyalah 113 pip, tetapi korang punya take profit dalam 273 pip. So kalau korang continuously buat benda ni, risiko rendah tapi chance untuk profit tinggi. So lama kelamaan korang boleh profit dalam dunia trading. So simple saja. So korang nak start trading ni, follow saja 3 step yang kami sediakan dekat link dekat bio kami, dan insya-Allah korang boleh berjaya juga buat duit menggunakan teknik trading. Okay, so kalau korang rasa video ni membantu, korang tengok link dekat description, share video ni pada rakan-rakan, save video ni, aplikasikan apa yang kami share.